Okay, Assalamualaikum guys. Okay, hari ini kita nak buat mi bandung opa by Arwah, iaitu daripada artis Ardell tu yang baru ni pergi sunat tu. Okay, ni ialah dia punya bahan-bahan. Dia bagi mi dan juga apa nama tu perancang-perancangnya. Okay, mula sekali kita akan masukkan terlebih dahulu mi dia. Okay, air tu dah mendidih. Okay, so kita kacau-kacau dulu sehingga mi dia kembang. Okay, seterusnya kita masukkan perisa dia, perisa mi bandung tu. Okay, kemudian kita letakkan sebiji telur, sayur sawi sikit. Okay, ikutlah optional korang. Okay, lepas tu meatball sikit, meatball ataupun fishball macam tu lah. Okay, lepas tu kita kacau-kacaukan dia sikit kuah dia sampai mengelegak tu. Okay, so tengok kat situ. Okay, saya taruhkan sikit optional udang. Okay, lepas tu ni last sekali dia punya bawang goreng. So boleh siap dihidang. Oi, sedap korang. Okay, mari kita rasa. Oh, best. Gila korang. Korang pun mesti cuba. Anak saya kata sedap. Yeah.